Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya kisah-kisah besar dalam sejarah diajar pada budak-budak? Hari ini, kita akan buat sesuatu yang menarik. Kita akan bedah sebuah buku teks sekolah rendah untuk tengok macam mana kisah perjalanan Nabi Muhammad atau hijrah diceritakan. Ini bukan pasal cerita je, tapi pasal macam mana nilai dan identiti tu dibentuk dari kecil lagi. Jom kita mulakan. Okey, sebelum apa-apa cerita pun bermula, buku teks ni terus terang letak matlamat yang jelas. Dia panggil hasil pembelajaran. Benda ni penting tau, sebab ia bagi tahu kita bukan setakat apa yang budak-budak akan belajar, tapi kenapa benda ni diajar. Jadi, jom kita ingat matlamat ni sambil kita selusuri ceritanya. Setiap kisah yang hebat mesti ada puncanya kan? Bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya, puncanya adalah penindasan yang dah jadi makin teruk kat kampung halaman mereka, Mekah. Buku teks ni seolah-olah melukiskan gambaran satu komuniti yang rasa terancam, yang dah berada di ambang satu perubahan besar yang akan ubah sejarah. Kat sinilah ceritanya jadi makin tegang. Buku teks ni tunjuk para pemimpin Quraisy, suku paling berkuasa kat Mekah masa tu, tengah buat mesyuarat rahsia. Tempatnya Darun Nadwah. Agenda dia orang nak tentukan nasib Nabi Muhammad. Ilustrasi yang nampak simple ni sebenarnya bawa mesej yang sangat berat pasal konspirasi yang tengah berjalan. Dan plan diorang ni bukan setakat kejam tau, tapi licik. Diorang putuskan nak hantar seorang wakil dari setiap suku untuk serang serentak. Kenapa? Supaya tanggungjawab tu dikongsi oleh semua. Jadi, mustahil untuk keluarga Nabi, Bani Hashim, nak tuntut bela pada mana-mana satu suku. Bahaya tu sekarang bukan lagi sekadar ugutan, tapi dah betul-betul depan mata. Disebabkan rancangan jahat ni lah, maka bermulalah satu peristiwa yang akan membentuk kalender dan juga tamadun Islam. Hijrah. Ini bukan sekadar lari tau, tapi satu penghijrahan yang strategik dari Mekah ke sebuah bandar baru, Madinah. Jadi, apa sebenarnya tujuan utama hijrah ni? Menurut cerita yang diajar, ia adalah untuk selamatkan iman dan akidah komuniti Islam yang masih baru. Cuba perhatikan macam mana ia digambarkan. Bukan macam tindakan terdesak, tapi lebih kepada satu misi atas perintah Tuhan yang dijalankan senyap-senyap di tengah kegelapan malam. Kat sini pula, kita mula nampak elemen campur tangan ilahi dimasukkan. Bayangkan, rumah Nabi dah kena kepung dengan pembunuh-pembunuh ni. Menurut buku teks ni, baginda cuma keluar sambil baca ayat suci Al-Quran. Dan secara ajaib, para pengepung ni seolah-olah jadi buta dan tak nampak baginda lalu. Ini satu detik yang sangat penting dalam penceritaan ni. Lepas dari rumah tu, baru permulaan je. Perjalanan ke Madinah tu sendiri penuh dengan macam-macam bahaya. Seterusnya, kita sampai ke salah satu babak yang paling ikonik dalam kisah ni. Persembunyian di dalam gua. Dan kat sinilah satu lagi keajaiban berlaku. Bila orang-orang yang mengejar tu sampai kat gua Thor, diorang nampak sesuatu yang pelik. Ada sarang labah-labah yang elok tak terusik kat mulut gua. Dan ada pula sepasang burung merpati tengah mengeram. Bagi diorang, logik lah kan, mana ada orang masuk kalau sarang labah-labah pun tak rosak. Diorang pun belah macam tu je, tak sedar langsung yang buruan mereka ada kat dalam. Untuk kuatkan lagi mesej keyakinan ni, buku teks ni petik terus ayat Al-Quran yang dikatakan diungkapkan masa saat genting ni, janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat ni lah yang jadi mesej utama yang nak disampaikan. Iman tu boleh atasi rasa takut. Kisah ni juga ajar kita pasal pentingnya teamwork dan strategi. Ia bukan pasal Nabi dan sahabatnya je. Macam yang kita nampak kat sini, ada satu network sokongan yang sangat sistematik. Abdullah jadi perisik, Asma pula uruskan logistik, hantar makanan dan Amir pula bijak, hilangkan jejak guna kambing gembalaannya. Satu operasi rahsia yang dirancang dengan teliti kan? Okey, dah berjaya sampai ke Madinah. Habis dah kecabaran dia? Belum lagi. Sebenarnya, ini baru permulaan babak baru. Nak bina satu komuniti dari kosong dan sudah tentulah akan ada konflik-konflik baru yang menanti. Buku teks ni catat tarikh penting. 23 September 622 Masihi, hari ketibaan di Madinah. Mereka disambut dengan meriah dan langkah pertama yang dibuat? Bina masjid. Ini tunjukkan yang pusat komuniti baru ni bukan setakat pasal sosial, tapi juga rohani. Tapi pindah tak semestinya dah selamat.
Ancaman dari Quraisy kat Mekah tu masih ada. Komuniti yang baru nak hidup kat Madinah ni kena pertahankan diri kalau nak terus wujud. Inilah latar belakang yang bawa kita kepada siri peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Pertembungan besar yang pertama sekali ialah Perang Badar. Buku teks ni gambarkan ia sebagai satu peperangan untuk pertahankan diri, untuk lindungi komuniti dan akidah mereka dari ancaman berterusan kaum Quraisy dari Mekah. Okey, buku teks ni bagi kita 1 nombor, bilangan tentera Islam dalam Perang Badar, 313 orang. Ingat nombor ni. Sebab apa nombor tu penting? Sebab di pihak lawan, tentera Quraisy ada 1,000 orang. 3 kali ganda lagi ramai kan? Ini terus setkan satu naratif klasik yang sikit lawan yang ramai, di mana kekuatan iman diuji berbanding kekuatan bilangan semata-mata. Dan hasilnya, macam yang diajar pada budak-budak, adalah satu kemenangan yang memang luar biasa. Walaupun jumlah lagi sikit, tentera Islam menang. Tengok data ni, 70 orang Quraisy tewas, berbanding cuma 14 orang Islam yang gugur syahid. Kemenangan ni bukan sekadar kemenangan tentera, tapi ia macam satu pengesahan bagi iman mereka. Tapi kemenangan kat Badar tu bukan penamatnya. Pihak Quraisy datang balik nak balas dendam dalam Perang Uhud. Kali ni, buku teks tunjuk tentera Islam dah makin ramai, dah jadi 700 orang. Komuniti mereka makin kuat. Tapi pertempuran kali ni akan bagi satu pelajaran yang berbeza pula, iaitu pasal disiplin dan kepatuhan. Baik, kita dah lalui macam-macam kisah. Konspirasi, perjalanan, keajaiban dan peperangan. Sekarang, jom kita patah balik ke soalan asal. Apa sebenarnya objektif pembelajaran di sebalik semua cerita epik ni? Apa yang budak-budak diharapkan faham? Kita tengok balik slide hasil pembelajaran yang mula-mula tadi. Sekarang baru kita faham kan, setiap peristiwa yang diceritakan, konspirasi kat Mekah, sarang labah-labah kat gua, kemenangan kat Badar, semua tu sebenarnya alat untuk capai matlamat pembelajaran ni. Dan inilah matlamatnya. Senang cerita. Pelajar kena boleh cerita balik kisah, senaraikan pengajaran dan nyatakan fakta-fakta penting. Ia satu gabungan antara hafaz sejarah dan juga faham nilai-nilai murni macam berani, iman dan strategi. Ini yang bawa kita kepada soalan terakhir yang lebih besar. Bila kisah asas satu komuniti tu penuh dengan tema pengorbanan, pertolongan Tuhan dan kemenangan ajaib, macam mana agaknya ia bentuk identiti dan cara mereka pandang dunia? Macam mana mereka lihat cabaran dan kejayaan dalam hidup mereka sendiri? Itulah kuasa sebuah cerita yang diajar dari kecil. Terima kasih kerana sudi meneroka buku teks ni bersama saya.